ESP, susu pilihan Aziz sekeluarga. Okey, first waktu Aziz ambil ESP ni hanyalah untuk banyakkan susu badan. Waktu Aziz tanyalah dengan seorang dealer ni, waktu tu belum jadi ahli lagi, Aziz tanya, ada tak produk untuk banyakkan susu badan? Okey, so dia bagi dia wholesale lah. Tapi Aziz just ambil ESP dulu. Nak try. Alhamdulillah, bila ambil ESP ni, kita rasa kurang penat kita. Sebab sebelum ni, waktu menyusukan baby tanpa ambil apa-apa suplemen, memang badan sangat-sangat penat. Penat balik kerja, penat, lepas tu pagi susah nak bangun, nak uruskan anak lagi, anak kecil, 2 orang dengan jarak yang rapat, lebih kurang 3 tahun dan hampir setahun. Waktu itulah Aziz baru start ambil ESP ni. Bila Aziz ambil, Alhamdulillah, dia memang sangat memberikan tenaga dan dalam masa yang sama selesaikan masalah penyusuan tadi, Alhamdulillah. Dan bila Aziz baca dan rujuk dengan nutritionist daripada Shikli sendiri, Shikli ni dia sangat ESP ni dia merupakan produk yang sangat-sangat bagus dan boleh memang merupakan keperluan harian kita lah, sebab body kita perlukan kalsium, protein, minerals lain yang bukannya kita ambil waktu kita sakit atau ada apa-apa masalah, tapi waktu kita memang harian. Setiap hari kita kena ambil keperluan ini untuk keperluan harian kita. Sebab itu dalam masa yang sama Aziz nak solve masalah penyusuan, dapat bonus. Ada kulit pun ada perubahan dan juga tenaga. Begitu juga bila Aziz ambil ESP ni, berikan kepada mak. Mak merupakan pengidap kencing manis, dia rasa lebih bertenaga dan juga kurang masalah hypo. Bila dia pantang, maknanya dia cut segala gula, tak ambil minuman manis, apa lemak-lemak semua, dia boleh jadi hypo. Ini merupakan masalah kepada pesakit kencing manis. Alhamdulillah, bila Aziz bagi ESP ni, bekalkan setiap bulan, memang dah tak ada masalah hypo ni, kecuali dia susu habis dan dia tak beritahu. ESP merupakan keperluan yang sangat baik untuk seorang pesakit kencing manis. Sebab bila Mak Aziz sendiri ambil produk lain, dia mengalami masalah darah tinggi, bacaan dia tinggi dan kencing manis juga tinggi. Jadi dia cakap apa masalahnya, sedangkan dia punya pemakanan harian biasa, sebab memang dia ikut doktor punya sukatan lah. Bila pesakit kencing manis dan darah tinggi, diorang ada follow up hospital kan, jadi doktor akan ada dietitian lah untuk diorang nak follow, nak makan banyak mana. Memang Mak Aziz merupakan seorang yang sangat-sangat konsisten ikut cakap doktor. Jadi bila dalam keadaan macam ni, rupa-rupanya susu yang diambil sebelum ini. Sebab itu bila Aziz ambil bagi ESP ni, Alhamdulillah, dia sangat-sangat membantu. Bukan saja untuk mak, malah anak-anak Aziz sendiri yang berumur 15 tahun sampai 8 tahun juga amalkan ESP ni. Sebab apa? Yang besar yang umur 15 tahun tu, dia sport. Jadi dia main bola. Dalam masa yang sama, dia sangat aktif dengan aktiviti di sekolah. Ada camping lah, ada macam-macam program sekolah. Nasyidnya softball, sukan, berkawat, sunburn. Jadi remaja nak orang kata nak jaga kesihatan. Dalam masa jaga kesihatan dan jaga kulit. Kesihatan ni means kadang-kadang dia letih dan kaki selalu cramp. Bila dia memang seharian kena berkawat, so dia balik malam kaki cramp. So Aziz minta dia amalkan ESP ni. Ambil pagi dengan malam, sebelum tidur minum ESP, pagi sebelum pergi sekolah ambil ESP. Dia memang sangat bagus untuk keperluan keluarga. Begitu juga dengan anak-anak yang lain. Bila dia orang ambil susu lain boleh, tapi ESP juga yang dia orang kata sangat-sangat sedap. ESP ni lagi satu, dia mudah sebab sharing dengan kita kan. So kita tak adalah macam okey, ini susu anak, ini susu mak. Tak ada. Kita ada satu tin sahaja untuk the whole family. Begitu juga kalau kami balik kampung, tumpanglah susu tok atuknya kan. Sebab kita minum susu yang sama. So kalau anda nak try protein ESP ni, dia memang sangat-sangat bagus. Malah Aziz sendiri dah amalkan sejak tahun 2013 lagi. Alhamdulillah, sekarang tahun 2025, hampir 12 tahun memang amalkan ESP ni. ESP ni dah bertong-tong, tak tahu nak cakap berapa tong dah. Memang sangat-sangat banyak. Dan Aziz sangat-sangat percaya, dia sangat memberi
kebaikan untuk kesihatan kita. Sebab kita kena faham kesihatan ni bukannya terlalu macam orang kata macam mungkin nampak mahal sekarang, tapi bila kita sakit, anda percaya dia akan menjadi lebih mahal, jauh lebih mahal. Bukan sahaja kos rawatan, bukan sahaja kos pengurusan, sama ada ubatan ataupun perlukan pampers, pakai buang, perlukan kursi roda, katil, sebagainya, malah anda sendiri yang menanggungnya. Jadi kita percaya kesihatan yang baik bermula dengan amalan pemakanan yang baik untuk usus dan perut yang baik, insya-Allah. Okey, kalau nak tahu lebih lanjut, cepat-cepat DM Aziz. Okey, Aziz akan share dengan anda. Mungkin ada produk-produk lain yang anda perlukan juga. Okey, bye.